Domain of Educational Technology ataupun domain teknologi pendidikan ni terdiri daripada 5 domain, iaitu yang pertama design, seperti yang saya mention sebelum ini. Di mana design ni adalah reka bentuk, ianya bertujuan untuk mewujudkan rangka kerja untuk membimbing dalam merancang teknologi pendidikan, dan dalam langkah design ni kita perlu mereka bentuk kurikulum, kita perlu merancang kurikulum, berapa lama masa yang diperlukan untuk kita nak capai objektif pembelajaran lah. Dan domain seterusnya adalah development, pembangunan, di mana kita guna design dan juga framework tersebut dan kita bangunkan bahan hasil pembelajaran. Dan ianya akan berlaku selepas kita dah merancang kurikulum dan kita gunakan apa perancangan yang kita dah buat, dan kita perlu bangunkan berdasarkan perancangan yang telah dirancang, dan kita bangunkan bahan yang boleh membantu kita untuk menyampaikan proses PDP dengan lebih baik, dengan lebih jelas, dan ianya memberi manfaat kepada pelajar untuk memahami topik yang kita ajar. Domain ketiga adalah utilize, kita guna. Setelah kita design, kita dah develop, kita perlu gunalah di mana kita melaksanakan dan juga kita menggunakan bahan pembelajaran yang kita dah bangunkan ABBM, di mana ianya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar lah. Dan selepas kita dah bangunkan ABBM, teaching aid kita tu, kita perlu guna sebagai alat ataupun proses untuk membantu proses PDP kita tu lebih lancar dan lebih jelas dan mudah difahami oleh pelajar kita. Dan ianya juga untuk membantu kita untuk mengetahui sama ada ianya memberi impak yang besar kepada proses PDP kita. Yang seterusnya, domain seterusnya adalah management, pengurusan, di mana ianya digunakan dalam pelaksanaan semua domain dan kesannya terhadap hasil pembelajaran pelajar. Dan yang terakhir, kita perlu ada domain evaluation, di mana kita perlu menilai, iaitu proses yang melibatkan kita memantau, menilai dan memberi pertimbangan ke atas sejauh mana kegunaan ABBM yang dihasilkan, tak kisahlah yang berbantukan teknologi ataupun ABBM yang kita create sendiri menggunakan raw bahan lah, untuk memastikan hasil pembelajaran yang kita harapkan tu tercapai. Pergi kepada strategi dalam teaching and learning, strategi pengajaran dan pembelajaran, di mana ianya juga dikenali sebagai instructional strategies, strategi pengajaran, kaedah yang kita gunakan untuk menyampaikan bahan kursus ataupun bahan ilmiah, bahan pembelajaran, dengan cara memastikan pelajar ni sentiasa terlibat secara aktif dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran yang dipelajari. Dan strategi tertentu juga boleh digunakan untuk mengajar kemahiran tertentu seperti strategi problem solving, strategi mastery learning, inquiry learning, collaborative learning, cooperative learning dan sebagainya. Dan pengajaran yang berkesan ianya melibatkan bukan sahaja penggunaan alatan, teknik dan juga strategi dalam mengoptimalkan pembelajaran pelajar, tapi ianya juga untuk memastikan PDP itu berjalan dengan baik dan mudah difahami oleh pelajar, dan juga kita nak tengok adakah kaedah yang digunakan itu sesuai dengan pelajar-pelajar kita, dan bagaimana mereka memproses maklumat dan bagaimana ianya mendorong mereka ni untuk belajar dengan lebih baik dengan menguasai apa yang telah kita
ajar dalam kelas lah. Okey, strategi pengajaran dan pembelajaran, ada beberapa strategi pembelajaran, dia ada beberapa sub lah, iaitu direct instruction. Direct instruction ni adalah arahan yang direct lah. Pengajaran secara langsung di mana strategi pengajaran berlaku secara langsung. Dan terarah oleh guru ataupun pendidik, dan ianya merupakan kaedah yang paling biasa digunakan, dan strategi ini berkesan untuk memberi maklumat ataupun membangunkan kemahiran yang melibatkan step by step, dan kemungkinan contohnya kaedah direct instruction ni termasuklah kuliah, tak kisahlah bersemuka ataupun secara online. Persembahan slide, pengajaran yang eksplisit, latihan praktikal, soalan yang melibatkan didaktik, demonstrasi, bimbingan dan perkongsian yang melibatkan sensori, contohnya mereka perlu membaca, mendengar, melihat, berfikir, dan boleh jadi kita boleh menggunakan pelbagai elemen multimedia, contohnya kita menggunakan simulasi, video, multimedia presentation dan sebagainya lah. Okey, strategi teaching and learning yang seterusnya adalah indirect instruction, di mana pengajaran tidak langsung ianya berbeza dengan direct instructional strategi. Pengajaran tidak langsung ni dia lebih kepada berpusatkan pelajar. Jadi untuk kelas ni, bab 1 ni saya akan ajar secara direct instruction, tapi untuk topik 2 saya akan buat secara indirect instruction, di mana kedua-duanya ni merupakan strategi yang saling melengkapi lah. Dan pengajaran indirect ni ianya merupakan pembelajaran yang melibatkan pelajar lebih aktif. Pelajar akan cuba selesaikan masalah, memerhati, menyiasat, membuat kesimpulan, menganalisis, mensintesis. Jadi dia melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi lah. Dan boleh jadi strategi tersebut kita bagi satu masalah, pelajar boleh menyelesaikan. Contohnya kita bagi kajian case, problem based learning, inquiry learning, reflective discussion, ataupun pelajar perlu writing, perlu kupas, perlu karang, perlu buat pembentukan konsep, pemetaan konsep, menganalisis, membuat tutorial dan sebagainya. Okey, pergi kepada strategi teaching and learning yang seterusnya, iaitu interactive instruction, pengajaran interaktif, di mana pengajaran interaktif ni sangat bergantung kepada discussion, perbincangan dan perkongsian antara pelajar lah, dan pelajar boleh belajar daripada rakan sebaya dan juga guru untuk mengembangkan kemahiran dan juga kebolehan sosial mereka dan menyusun pemikiran mereka untuk mengembangkan hujah-hujah yang rasional. Contoh-contoh yang kita boleh buat, contohnya kita buat collaborative learning menggunakan pembelajaran abad ke-21. Contohnya kita menggunakan jigsaw, puzzle, kaedah. Kita menggunakan to stay, track fit light, games tournament. Kita gunakan apa-apa kaedah yang melibatkan interaktif instruction lah. Yang seterusnya adalah independent study, di mana independent study ni adalah kajian bebas yang merujuk kepada rangkaian kaedah pengajaran yang sengaja disediakan untuk memupuk perkembangan inisiatif pelajar itu secara individu, dan ianya meningkatkan keyakinan diri dan juga meningkatkan keupayaan diri lah. Dan kemungkinan apa yang kita boleh buat dalam independent study ni, contohnya essay, computer aided instruction, journal, learning log, report, learning contract, ataupun
kajian-kajian yang mereka perlu kaji sendiri untuk mendapatkan dapatan tersebutlah. Okey, yang terakhir adalah experiential learning ataupun pembelajaran berpengalaman ni adalah induktif, berpusatkan pelajar dan berorientasikan aktiviti. Penekanan dalam pembelajaran berpengalaman ni di mana ianya melibatkan proses pembelajaran dan bukan pada produk. Contoh-contoh yang kita boleh buat seperti kita buat lawatan tapak, kita bawa pelajar kita pergi site, tengok sendiri civil punya macam mana dia punya proses, pergi lawatan ke zoo negara dan sebagainya, menjalankan eksperimen sendiri, membuat simulasi, kita main game based learning, storytelling, pemerhatian lapangan, kita buat role play, kita buat sendiri, suruh minta pelajar buat model building, survey dan apa-apa aktiviti yang membolehkan pelajar ni ada pengalaman dalam proses pembelajaran. Okay?